Ujian adalah cara Tuhan mengecilkan takdir. Dari awal masa hingga akhir, seluruh alam berkonspirasi mendorongmu ke arah garisan tamat yang paling agung. Hanya saja jika kamu terus bertarung, keputusanmu berjuta, maka Tuhan mengirimkan hadiah berupa musibah bagi mengurangkan jalan yang mampu kamu pilih. Tidak kira sedih atau bahagia, apa jua emosi di setiap ujian yang kamu jumpa, tetap ada sebabnya. Di setiap perenggan hidupmu, bantuan Tuhan berada di setiap suku kata, bersedia meringkaskan karangan cerita hidupmu sepadat puisi, menjadikan setiap saatmu itu diksi, pilihan perkataan yang paling pasti. Sejauh manakah perancangan Tuhan? Sejauh masa yang belum tercipta, kerana pada ilmunya, Tuhan telah mengurniakanmu segala apa yang kamu akan minta. Tiada hati terdetik untuk berdoa, andai Tuhan tidak ingin mengabulkannya. Tahta Akif Amran. Hai, saya Akif Amran. Aduh, Allahu Akbar, lamanya tak buat video. Hai, korang semua sihat? Aku doakan semua yang tengok video ni sihat walafiat. Ya, memang lama dah tak buat video. Seingat aku tahun lepas, 2025. And as for now, untuk siapa yang belum kenal, I mean it's not like orang dah kenal aku kan, but like nama saya Akif Amran, saya 25 tahun. Currently tengah sambung psikologi, degree psikologi, dan I think that's it. And buku yang aku baca tadi adalah satu petikan, satu muka surat daripada buku Tahta yang insyaAllah akan aku terbitkan. I'm not sure video ni akan keluar time buku ni dah diterbitkan ataupun tak, but yeah. Tadi aku just saja-saja scroll balik manuskrip Tahta ni, and then ada satu page yang aku rasa menarik untuk aku kongsikan dekat korang semua, which is tajuk dia adalah Falsafah Ujian. Dan aku kata tadi, ujian adalah cara Tuhan mengecilkan takdir. Teks ni cuma dalam satu page je, cuma aku teringin nak elaborate more tentang apa yang sebenarnya aku nak sampaikan dengan ujian adalah cara Tuhan mengecilkan takdir. Sebab secara ringkasnya, kita semua tahu kita semua ada free will. Kita semua ada hak untuk membuat keputusan, sama ada nak pilih kanan ataupun kiri, sama ada nak pilih kiri ataupun kanan. Kita ada pilihan. It's not like kita dipaksa ataupun disuruh oleh orang lain. Kita boleh buat apa yang kita nak, apa yang kita pilih. Itu free will. But then, sebagai orang Islam, kita juga percaya pada qada dan qadar Allah, iaitu semuanya dah ditetapkan. Tuhan telah tetapkan semua perkara. Basically semua. But macam mana kita boleh kata yang kita ada free will kalau Tuhan kata, kalau kita kata yang Tuhan dah tetapkan semua perkara kan? That's the thing yang kita kena faham tentang konsep free will dengan qada dan qadar Tuhan. Disclaimer, aku tak adalah orang yang kita kata berilmu sangat dalam bidang Islam. Cuma aku just share apa yang aku faham. So, kita ada kebolehan untuk membuat pilihan. But
Let's say lah aku nak pilih kiri ataupun aku nak pilih kanan. Either way, yang mana satu pun aku pilih, itu tetap adalah takdir Tuhan. So, when I say ujian adalah cara Tuhan mengecilkan takdir, it's more like hadiah ataupun bantuan daripada Tuhan tu sendiri kepada kita. As in, bila kita kaitkan antara manusia ada free will dan dalam masa sama takdir juga telah ditetapkan, kita boleh kata yang takdir ni limited. Like, kalau aku buat ini pun takdir, kalau aku pilih yang sana pun takdir, kalau aku buat itu pun takdir. So, macam mana kita nak tahu quote unquote takdir yang paling kita kata tepat, yang paling layak, paling terbaik untuk kita? Jadi Tuhan, as in ada dalam Quran, Tuhan firman yang Tuhan uji orang yang beriman, as in Tuhan uji orang hamba yang dia sayang. And apabila Tuhan memberikan ujian kepada seseorang hamba, basically itu adalah cara Tuhan mengecilkan jalan yang kita boleh pilih. As in, itu sebenarnya in a way adalah jalan yang paling terbaik untuk kita. Sebab mungkin kalau ujian tu tak ada, kita sebagai seorang manusia yang hina ni akan buat keputusan yang probably menyeleweng daripada apa yang terbaik untuk kita sebenarnya. Hence di ujian yang Tuhan bagi. And jadi saya kata, keputusanmu berjuta, maka Tuhan mengirimkan hadiah berupa musibah bagi mengurangkan jalan yang mampu kamu pilih. In a way, dia nampak macam satu, kita kata kekurangan. Sebab, macam ini je yang aku boleh pilih. But it's not like itu sahaja yang kita boleh pilih. Most of the time memang kita still ada jalan yang lain. Cuma somehow bijaknya, maha bijak Allah ni, dia susun satu jalan yang probably kita pun rasa for that time bukan itu yang terbaik untuk kita, padahal itu yang terbaik untuk kita. And then sebab tu saya kata, tidak kira sedih atau bahagia, apa jua emosi di setiap ujian yang kamu jumpa, tetap ada sebabnya. Di setiap perenggan hidupmu, bantuan Tuhan berada di setiap suku kata. Bersedia meringkaskan karangan cerita hidupmu sepadat puisi, menjadikan setiap saatmu itu diksi pilihan perkataan yang paling pasti. Bijaknya aturan Tuhan. Maybe kadang-kadang kita nampak macam, benda ni macam inconvenient, benda ni macam irrelevant dengan like situasi yang kita tengah hadap sekarang. Maybe macam, contohlah, maybe benda tu sekecil-kecil, kau nak pergi kerja tengok traffic light merah, banyak traffic light merah, jalan jam ke apa kan. Basically semudah itu ujian yang Tuhan bagi. And somehow benda tu menjadi sebab, like benda tu, aku tak nak explain benda ni, but then somehow benda sekecil-kecil, ujian sekecil-kecil itu pun ada sebabnya kenapa berlaku kepada kita. Like, di setiap perenggan hidupmu, bantuan Tuhan berada di setiap suku kata. Like, every step yang kita ambil, ada cerita yang Tuhan sedang naratifkan untuk kita, yang Tuhan sedang bentukkan untuk kita menuju jalan yang paling kita mahukan sebenarnya. Kita tak tahu apa yang terbaik. But then, itulah cara Tuhan mengecilkan takdir. Which is, sejauh manakah perancangan Tuhan?
Dan aku kata sejauh masa yang belum tercipta, kerana pada ilmu Allah itu, Tuhan Allah telah mengurniakanmu segala apa yang kamu akan minta. Sebab again, masa juga adalah makhluk Allah. Masa juga adalah makhluk Allah dan kita berada di dalam kepompong masa ni. Kepompong makhluk Allah ni. Dan pada ilmu Allah, dia telah mengurniakan apa yang kita akan minta sebab kita terikat dengan batasan masa. Tetapi Allah tak. So, logically, Allah telah makbulkan doa yang kita akan minta. Dan tiada hati terdetik untuk berdoa andai Tuhan tidak ingin mengabulkannya. Aku teringat satu doa yang Nabi Muhammad SAW pernah share. Tak silap aku, kalau salah, mohon betulkan. Seingat aku, Nabi Muhammad SAW kata dekat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi kata, wahai Muaz, aku sayang kau, maka kau amalkanlah doa ni, which is Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Which is maksud dia adalah, ya Allah, kau bantulah aku dalam mengingatimu dan bersyukur kepadamu di dalam sebaik-baik ibadah. Yes, tak silap aku itu maksudnya. Okay. Apa yang menarik tentang doa tu adalah, it's not just like kita minta kepada Allah like anything yang kita nak kan. Kita nakkan harta, nakkan kesihatan, nakkan pekerjaan yang bagus, apa semua, anything yang kita mahukan secara duniawi ataupun akhirat, syurga and anything. But then Nabi ajar kepada Muaz, which is menarik kerana masa Nabi jumpa Muaz bin Jabal ni, maksudnya Nabi just pergi dan kata, wahai Muaz, aku sayang padamu, maka amalkanlah doa ni. For me, that is so wholesome lah. And apa yang lagi menarik, sebab doa tu itself adalah doa tentang kita minta dekat Allah supaya Allah mudahkan kita untuk ingat dia dan bersyukur kepada dia. Like, it's not just, oh, aku minta dengan Tuhan something. Tapi kita minta dengan Tuhan supaya kita boleh lagi kerap minta dengan dia. Kita lagi kerap ingat kepada dia. Sebab, yalah, again, macam yang saya mention tadi, tiada hati terdetik untuk berdoa andai Tuhan tidak ingin mengabulkannya. Maksudnya kalau bukan kerana Allah yang izinkan kita tak mampu untuk bersyukur, kita tak mampu untuk berzikir, kita tak mampu pun untuk ingat tentang kehebatan dan keagungan Allah SWT. So, bila kita kata ujian adalah cara Tuhan mengecilkan takdir, for me, it's so beautiful lah. Untuk macam mana lah aku nak kata, but then because recently dalam hidup aku pun ada aku probably tak boleh share this story tentang one of my friend yang sedang hadapi, for me, satu ujian yang sangat for me besar lah. Sebab dia satu ujian yang internal. It's more like, it's not ujian yang macam mak ayah meninggal ke apa, but it's more kepada, it's not even existential crisis tau. Aku tak kerti nak explain benda tu secara public. But then cerita dia buat aku nangis tau. Cerita dia buat aku like, kuatnya kau nak diuji macam ni. Sebab dalam ramai-ramai kenalan aku, like, aku jarang jumpa yang diuji macam tu. But then ada dua doa yang aku explain dekat dia. Basically, satu tentang inni akhafullah.
Sebab kau berada di satu tempat yang ni aku just ambil liberty untuk tolong dia in my own sense of kefahaman, dan aku kata dekat dia, amalkan untuk niat dalam hati yang ini akhafullah. Sebab kau berada di satu tempat yang probably kau nak istighfar pun tak lepas. So that pujuk hati kau untuk takut, like acknowledge bahawa kau takut kepada Allah tu dulu. Tu satu. And then again, second doa adalah doa yang tadi, Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebab basically situasi ujian yang dihadap tu, it's fascinate me. Sebab aku tahu kau orang baik apa semua, but then somehow setiap cebis-cebis cerita cerita kehidupan dia, maybe ada part daripada zaman sekolah, part daripada keluarga, part daripada tempat kerja, part daripada hubungan, semua tu bergabung and menjurus kepada satu masalah hati. And benda tu sangat, bagi aku ujian yang dihadap tu adalah sangat personal, yang ni bukan ujian yang kau minta tolong dengan orang. Which come to my next point yang aku bagi tahu dekat dia adalah, bro, setiap orang, which is even nabi-nabi sekalipun, akan lalu satu fasa di mana akan lalu satu ujian yang paling besar dalam hidup dia, which is ujian yang kau kena hadap sorang-sorang. Sebab dekat sini Tuhan nak tengok betapa ikhlasnya kau terhadap dia. And then aku juga experience dekat kawan aku yang apa pun outcome daripada situasi kau sekarang ni, just ingat yang kau still akan lepas ujian tu. Sama ada seperti mana kau masuk dewan exam, kau ambil peperiksaan, maybe kau fail, kau gagal ujian tu, kau kena ambil balik. But then boleh jadi juga kau tak lepas ujian tu, kau akan digantikan dengan ujian yang lain. Kita tak tahu. But my point is, Tuhan tak kejam. And apa yang kau lalu tu adalah cara Tuhan untuk didik engkau untuk hadapi masa depan kau yang probably lagi susah daripada sekarang. But the fact yang kawan aku tu masih lagi muda, 20-an, dan kena hadap benda yang aku boleh kata seteruk itu, it shows me how kind and betapa, kalau aku boleh kata, mulia yang kau sebenarnya. And itu yang buat aku menangis masa dia cerita dekat aku apa yang dia tengah lalu. Sebab satu, aku tahu aku tak boleh hadap apa yang dia tengah hadap. Dan kedua, aku bangga sebab dia adalah salah seorang kawan aku yang memang setiap pada zaman sekolah kita orang memang dah janji nak masuk syurga sama-sama. Even sampai sekarang kita orang still mention benda tu, like nak masuk syurga tu sama-sama. And aku ada kata dekat dia, whatever happen, kau cari je kau. And it's not like, aku tak judge kau apa semua. Like, dosa tetap dosa, ujian tetap ujian. But then, kalau ujian adalah cara Tuhan mengecilkan takdir, usaha adalah cara kita untuk meluaskan takdir. Aku tak tahu benda tu make sense ke tak, but then
whatever it is, kita just kena terus bergerak. Kita berjaya ataupun tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah melalui jalan yang Tuhan telah berikan kepada kita melalui setiap ujian. So, kita merancang, Tuhan merancang, dan Tuhanlah sebaik-baik perancang. Jadi aku kata dekat dia, sebab kawan aku ni memang sangat at the moment penuh dengan anxiety dan like so rageful. Dan aku kata dekat dia, kau tahu keputusan tu, kau tahu that keputusan ataupun tidak, sama ada keputusan tu A ataupun keputusan tu B, kau still tak boleh nak buat apa. Like sama ada kau risau ataupun kau tak risau, benda tu still akan jadi macam tu juga. Benda tu still kau kena hadap. So, what's the point of kau hadap secara risau? Sedangkan kau boleh, bukanlah aku kata untuk like kau tak kisah pun apa ni outcomes ataupun consequences daripada perbuatan kau, but then move on. Kau boleh terus bergerak, kau boleh secara ringkasnya taubat dan terus maju ke hadapan dan fokus kepada okay, apa next ujian yang Tuhan nak bagi. Like of course kau kena clean up your mess kalau kau ada buat apa benda-benda yang perlu dibaiki. But then selagi kau ada tujukan usaha terhadap perkara tersebut, sama ada sikit ataupun banyak, asalkan kau tidak quote-unquote lari daripada takdir, Tuhan akan halakan kau kepada takdir yang terbaik. So macam tu lah. In a way video ni juga aku tujukan dekat dia. And you know, just lama tak buat video, and aku banyak pauses apa semua. I'm sorry kalau ada yang baru tengok ke apa kan, but then I'm trying. Anyways, data akan diterbitkan ataupun memang atau memang dah diterbitkan. Depends on video ni aku publish bila. But either way korang dah boleh start untuk Peratempah sekarang. Okay. And I think itu saja daripada saya buat masa sekarang. Jumpa korang di next video. And Assalamualaikum.